Bro, kita jual selai baju ni RM15 sahaja. Alah, tu you jual dengan orang lain. Dengan I dia jual lah RM5 satu. I nak beli 30 pieces ni. Alah, kita pun nak cari untung juga. So, now you nak kata tak boleh lah. Alah bro, RM15 lah. No. I nak harga RM5 saja. Kalau tak, I pergi sebelah. Okay lah, we can go bro. Okay, fine. Bro, pergi mana? You punya staff kata tak boleh. Why? Dia tak bagi beli mah. Kenapa tak bagi dia beli? Dia main-main lah bos. Dia nak jual baju ni tak? Nak, I nak jual. So sekarang masalah apa? Kenapa awak kata tak boleh? Saya ke bos di sini. You lah bos. So apa isu? Tanya saya dulu mah. Isu dia bos, baju ni kita jual RM15 tapi dia nak RM5. Bro, awak mau beli baju ni RM5 saja? Ya. Bro, ini baju premium quality. Awak tengok printing dia sangat cun tau. So baju ini RM5 boleh buat tak? No possible bos. Siapa yang buat keputusan? You lah bos. Sorry bro, tak boleh.